Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya PKS Muhammad. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan kehidupan kita seharian, iaitu menahan marah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan marah. Ini adalah hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini mengajar kita bahawa ukuran kekuatan menurut Islam sangat berbeza daripada apa yang biasa difahami manusia. Kekuatan sebenar bukan pada fizikal, bukan juga pada usaha yang tinggi, tetapi pada kemampuan mengawal emosi, khususnya ketika marah. Marah adalah satu perasaan yang normal. Kita boleh marah apabila penat, dikecewakan atau disakiti. Namun, Islam tidak mengajar kita untuk mengikut marah tersebut. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengajar kita untuk menahan dan mengawalnya, supaya marah itu tidak membawa kepada dosa dan penyesalan. Menahan marah adalah satu sunnah yang besar nilainya. Orang yang mampu menahan marah sebenarnya sedang melawan hawa nafsunya sendiri. Melawan nafsu ini bukan perkara yang mudah, malah ia adalah jihad yang paling berat, tetapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah. Kita dapat lihat contoh daripada Rasulullah SAW sendiri. Baginda sering menerima cacian dan layanan yang menyakitkan, namun baginda memilih untuk sabar dan memaafkan. Ini membuktikan bahawa menahan marah bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan iman dan kemuliaan akhlak. Apabila kita menahan marah, kita menjaga lisan daripada perkataan-perkataan yang menyakitkan, menjaga perbuatan daripada melampaui batas, dan menjaga hubungan sesama manusia. Bahkan, hati kita sendiri menjadi lebih tenang. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama berusaha mengamalkan sunnah menahan marah dalam kehidupan seharian. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kuat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kuat sabarnya, kuat imannya, dan indah akhlaknya. Sekian, terima kasih.